Please don't be in love with someone else. Dan bila kau hadir bagai satu misteri. Tak nak pegang. Kau kata tak apa telefon kau pun. Tolong. Tolong. Tengok dia bergerak sikit-sikit. Nampak dia bergerak sikit-sikit. Nampak. Kau tengok. Dia pada saat aku dia dah. Ada nut kat aku ni. Aku kena angkat sikit. This is enchanted. Macam kau letak aku punya. Dia jadi dayang senandung di dalam tu. Macam kau letak benda ni. Try Tak boleh. Jatuh tak jatuh nombor 2. Aku nak tengok macam mana. Okay. Try. Jatuh tak jatuh nombor 2. Okay. Tegak kau ni. Merah dia sudah pusing. Oh, kejap. Tak boleh. Sekarang ni macam mana nak ke rumah kau ni? Ajak wes. Ajak wes. Aku kalau pukul perempuan ni. Okay dah. Memang 4 kilo je dari sini. 4 kilo tapi 70 minit. Baliknya kaki lah, dia lasak. Tu boleh jom. Kau Tak seorang jom. Kau lah. Alah dah. Aku kan memang kena balik dengan kereta. Ada naik train lah. Sungai Besi. Weh lagu dia. Maaflah, radio kita radio yang orang tua. Mula semua. Taklah tapi aku rasa macam petang-petang memang aku pun suka dengan lagu macam ni. Dia macam santai. Tak payah hon. Kau nampak tak aku tak boleh keluar sekarang ni? Bodoh ke? Dia hon ke? Dah boleh. Aku tak dengar pun tu. Ada hon tadi. Dia horn kat orang lain dah tu kot. Kat awak. Sabar. Ya aku kau sabarlah gila. Uncle. Sabar uncle. Sabar uncle. Love sikit kat Uncle. Ya. Ya, malu bodoh. Aduh ya. Pang aja. Dia brightness tu sikit. Apa dia dah brightness? Kau nak brightness apa? Kau nak brightness? Ya. Cuba brightness dah. Aku lock kat muka kau lagi ni. Baik kau. Nak jumpa yang pin dengan abang. So, tak lah kita. Hanya Su je yang boleh jumpa Yapi. Kau tak boleh. Cakap kat degil. Tegak betul. Memang tangan aku tak ada lap. Memang. Tengok dia turunkan tu. Kenapa? Okey, buatlah makcik. Saya menghina dia. Tak bergerak dia turunkan aku punya. Setan kan. Cepatlah. Aku dah lock dekat kau ni. Ada okey. Yelah muka kau macam malaikat tu. Aku nampak pun. Setelah tak boleh lah. Kenapa dah jadi sangat boleh? Aku turun jauh. Paran aku keluar. Ambil. Tak sampai. Aku kasih beg dah Hajat. Tak sampai. Duduk diam. Tak sampai. Mahal makcik ni. Aku punya ni kita tengok. Kau memang aku pernah tak nampak tak gaji. Kau pernah nampak tak? Kau pernah nampak tak orang gigit orang? Tak ada orang lagi pernah terkencing dalam ni kan? Pakcik tangan getah dah. Dia kencing, aku suruh kau bayar tau. Tak ada dia yang kencing dia bayar. Tak ada aku bayar. Kau memang. Sini. Yang ni aku tahulah yang ni tak pernah ada zaman kau. Yang ni. Okey. Macam ni kakak. Kita orang pakai kayu tau. Kayu yang dua dahan yang tu. Wah, kita orang panjat pokok, ambil ikat lagi lah pakai getah. Memang. Macam ni. Gitu. Dia dua ni je adjust. Aduh. Macam tu. Try.
Tadi elok je kejadian dia. Ni kenapa kita Kau suruh naikkan brightness lah. Tukar brightness lah. Brightness apa kaitan dengan benda ni? Tak, habis tu kalau aku nak naikkan brightness tak pegang benda tak. Geram aku. je. Tu. Kau memang. Ya Allah, jangan tunjukkan. Jadilah. Cukuplah. Dah sampai rumah aku dah ni. Sampai video apa je boleh buat lubang hidung rumah. Ada kau cakap brightness ke apa? Aku tak nak lah. Lantak je. Dah cantik dah. Kesian kat awak. Weh, korang beraduh je dah 5 minit. Weh. Memang aku masuk YouTube terus. Aku tak ada edit, tak ada apa, tak ada sensor. Taklah YouTube nak buat vlog apa ke. Gaduh je dah 6 minit, 5 minit. Inilah sebenar geng-geng. Geng Z. Geng apa korang ni? Aku memang bukan Gen Z. Korang geng apa ni? Aku geng millennial. Geng-geng. Geng-geng dinasti bak kata orang. Dinasti Changhua. Oh, dah lah. Mak kata mustahim. Apa tak dengar? Apa itulah aku terkawan dengan kita lagu Gen Z. kita boleh nyanyi penat lah dengan suara Bella. Lagu ni aduh lupa lah. Aduh apa Dalam ya aduh. diam aku mencintaimu. Takut dah nak tadi peluk kau. Pasal dia minta Astagfirullahaladzim. pula. Kau ni Bluetooth. dalam aku rasa lah tak ingat lupa lah lagu yang macam mana. Betul kaki kan? Ha? Betul kaki kan? Bukan kau multimedia. Dalam dia aku nyiptamu rasanya. Best yang tu untuk kita menjerit sikit. Oh ni. Okay. Macam mendongak sangat benda tu tak apa. Apa nama dia? Dalam diam aku mencintaimu. Oh, nama dia. Betul ke? Lagu apa ni? Lagu karaoke. Aku rasa macam lagu zaman korang juga ni. Kan? Sekejap, yang tu iklan. Suara pernah dengar lagu ni? Biasa dengar kan? Bintang jangan kau menangis, bintang jangan kau bersedih. Bintang Di langit berkelipan. yang tu lagu sahabat dah tu. Okay. Tak tahu lah lagu ni. Entah mengapa. Kau tahu lagu ni? Tak. Aku salah Nantu semenjak aku jadi dia bila nyanyi lagu ni. Sebab pergi karaoke kan lagu ni selalu. Orang pergi karaoke dengan boyfriend. Baik, kawan-kawan lah. Macammu di mata. Pasal lagu ni lah, lagu yang tahu. Lagu apa? Siakan dia. Sebenarnya lagu Siti. Lagu apa? Hal hebat. Lagu Siti Hal Hebat. Siti kan kereta dia kan lagu ni. Kalau naik kereta dia. Siti Nazirah. Siti mana lagi ada?